Ya Allah, Zahira, kenapa dengan kau ni? Penyakit sembuhnya, penyakit asmanya sampai balik abang. Abang balik sekarang. Balik sekarang, Mak. Balik sekarang. Zahira, Mak dah terlambat. Zahira, anak Mak. Zahira, anak yang baik. Ya, Zahira, hello. Zahira, wait. Saya tak habis kerja lagi. Nanti saya datanglah. Kan tadi saya kata lepas... Tak nak. Makcik nak bagi tahu. Zahira dah tak ada lagi. Apa makcik? Makcik cakap apa ni? Iya, dia dah tak ada lagi. Asmanya datang balik. Zahira dah tak ada. Makcik, tak mungkin. Saya baru saja cakap dengan dia, makcik. Tengah hari tadi saya bersimbang dengan dia pasal malam ni kami nak pergi beli pelita. Tak mungkin, makcik, tak mungkin. Habis Mana Zahira sekarang? Pakcik dah bawa dia pergi hospital. Tak tahulah bagaimana jadinya. Malam tadi dia cakap dia sakit. Dia rasa macam sesak nafas. Makcik sangkakan biasa-biasa je. Dia pun dah lama dah tak kena asma. Asmanya datang balik, tapi inhaler dia dah habis, guys. Sebab kan dia dah jarang kena, jadi dia tak ada lah benda. Dia tak ada lah ambil dekat klinik. Baru semalam dia jam makcik. Ya, Zahira dah tak ada. Zahira dah tak ada lagi. Hospital. Zahira, cantik kan halaman rumah kita? Halaman rumah awak pun cantik juga. Penuh dengan lampu pelita-pelita. Zahira, awak janji tau, nanti sampai bila-bila kita berdua akan pasang pelita dekat rumah kita setiap kali hari raya. Awak janji tau?